Okay, hello, Assalamualaikum gang dan salam sejahtera. So hari ni hari Ahad, 16 November. So hari ni aktiviti dia nak kelak pergi makan. Tapi kali ni kita kelak makan jauh sikit. Kali ni kita akan pergi Bota lah. Motor ni pun lama dah tak beraksi. Tapi kali ni untuk aku punya DJI Mic Mini ni, sound dia ni, untuk mic dia ni aku buat dia bagi rendah sikit, negatif 12 dB, supaya dan ni boleh jadikan sebagai satu eksperimen lah. Nak make sure bila aku high speed nanti dia tak ada bunyi angin tu kuat sangat. Okay, so jom aku first kali aku nak pergi isi minyak dengan isi angin sekejap ke Petronas. So hari ni aku tak kesorangan, aku dengan ayah aku. So hari ni juga dia nak break in motor dia. Baru beli Kawasaki 650 Z650 RS. Z650 RS. Okey, jom. Okey, minyak mu dah isi full tank dah. Sekarang ni nak isi angin jap. Setiap kali ride memang aku akan isi angin dulu untuk menolak sebarang kemungkinan yang akan berlaku. So kita set 200 saja. Kurang sikit je. Okey, belakang pun dah cukup. Sekarang ni dah lepas waktu zuhur dah. So memang sekarang ni tengah hari ni memang panas sikit lah. 1.5 saja ataupun 1.40. Perjalanan nak ke situ dalam 156 kilo ya, tak jauh sangat pun. Tadi tuti pun aku dah isi penuh lah tadi. So motor ni usually dia punya tuti dah jimat lah. Setelah sekian lama tak keluar jalan jauh naik motor 2-stroke ni, dia jadi gian. Sebab hari tu semalam pun aku dah bawa balik motor ni, start asap keluar berkepui. Memang bila kita parking lama kan, bila kita parking lama tuti bertakung. Tapi start sekali je lah. Sebab motor ni aku dah tukar pakai carburetor TZM, jadi dia dah ada shock. So senang lah sikit kan. Satu lagi kan, kena make sure bila motor parking lama, dia punya fuel cock tu kena tutup tau. Fuel cock dia kena tutup. Kita tak nak bagi petrol berlenang kat bawah tu. Sebab kalau petrol berlenang kat bawah tu, dia jadi payah nak start. Kalau tuti dia jadi fogging. Dan aku punya bag tank ni pun tak ada apa sangat lah. Baju hujan dengan
betul sikit dengan kabel clutch. Sebab daripada kes kita yang dulu, jadi kabel clutch sentiasa akan dibawa ke mana saja. Sebab beli itu aku beli kedai tu RM19, tapi betul aku beli Shopee RM15 kan. Aku beli kabel clutch untuk TZM dengan RR sekali, spare je lah. Kadang-kadang bila dia tegang sikit, kabel clutch ni senang betul ni. Sekarang ni motor tu Kawasaki, motor ni pun Kawasaki lah. So at least kita satu geng lah. Ni je satu-satunya motor Kawasaki yang aku ada lah. Kedai makan yang aku nak pergi tu dia dekat Bota. Nama kedai tu Rumah Agam apa dah, tapi makanan jenis style lama lah. Dia nak pergi makan, lepas tu balik. Tak ada apa sangat pun. Dia lebih kepada nak raniin motor ayah aku ni je. Dan aku pun teman ikut sekali lah. Sebab sejak minggu ni kot, dia macam dia tak lah kerak hujan macam itu yang aku pergi Pak Bara tu. Pak Bara tu hujan sentiasa. Sini okey lah. Pagi dia lebih kepada nak hujan ke petang ke malam lah. Siang macam ni dia okey, dia panas terik lah. Untuk belah area Kulim ni. Jarak perjalanan nak ke kedai tu pun lebih kurang dalam 160 kilo ya. So kalau kita bawa 100 km per hour kan, which is standard ni kan, dalam 2 jam sampai lah. Tak sampai 2 jam pun, sejam setengah. Sebab 160. So 160 lebih 2 jam lebih sikit lah. Sebab 1 jam boleh pergi 1 kilo, kita 160 kilo. So dekat 2 jam lah. Kita dah dekat sampai dah dekat kawasan highway Bandar Baru ni.
nak dah. Dah. Tak banyak. Isi ya. Kalau nak play in, dari 120 lah, 110 lah, play in tau. Betul. Satu lagi kena banyak main gear lah. Aku buang pun. Kena banyak main gear. Ni trik 1 kena reset Pakai dua. Ni trik 1 kena reset Trik A. Nampak gaya macam kat sini kena hujan panas lah. Dah mula hujan dah. Cerah tapi hujan. Sini dah kurang sikit lah. Kalau boleh tengok kat atas tu, gelap tau, awan gelap tau. Dia nak menutupi kawasan Perak ni. Ujung tu dia cerah tau. Kat atas tu gelap lah. So, saya nak berhenti tengok lah kawasan mana boleh berhenti tu tukar. Sampai pakai baju hujan dah siap.
servis lagi. Apa dah? Memang lah. Jom kita pakai tu, jaga-jaga dia punya apa kain tu. Kain dia tu. Tu.
Hujan lebat terus. Hujan lebat. Lebat betul memang. Beg pun dah cover dah dengan getah beg tank ni. Apa ring cover ni. Tadi nak sampai kami berhenti tukar baju dan siap kalau ada kat sini pun boleh tukar tapi dah basah dah lah. Kat belakang tadi tu dia jalannya IC tak basah sangat. Lepas tu sini lak-lak sikit. Motor macam ni, dia punya carburetor tu bawah tank tau. So dia okey lah. Dia kalau kau naik motor yang kapten besar yang carburetor tu, bila kau rasa bila hujan lebat macam ni kan, bila ada loko ayak lagi kan, memang dia semput lah. Semput. Tak ada sebab jalan dalam hujan yang lebat. Tapi macam motor macam ni, dia carburetor dia bawah tank. Lepas tu dia ada radiator ayak tu untuk cover lah. Jadi dia tak kena direct lah. Oh, Allah Akbar. Ada kereta accident. Kalau dia boleh berlawan arah tu, maksudnya kalau pasal tadi S70 jadi dia boleh menghalau ke sini kan. Dia kena pusing macam mana. Tengok macam baru rugi lah. Yang depan tu kereta Merc body kuat lah. Tapi kuat sama kuat tu, S70 pun body kuat lah. Balik dah. Okay, kita exit Cangkat Cermin.
Okay, baju pun dah tukar dah. Nak ke kawasan rumah makan ni, dia macam nama dia rumah makan Agam kot. Lagi 8 kilo lagi. So alhamdulillah dekat sini tak hujan. So okey lah sikit, tak penat sangat lah. Kalau hujan dia penat sikit sebab nak kena buka baju, pakai baju dan kena extra careful. Sekarang jam pun dah 3, dah pukul 4 petang lah. Dalam 4 suku sampai lah. Kita dah sampai dah dekat Sungai Perak Bota. Sungai besar ni lah. Dari tu rasa aku pergi dekat sungai yang dekat Kelantan tu besar ni. Tapi kawasan dia kecil tu. Lagi pun kedai yang kami nak pergi ni dia buka pukul 3 petang. So kami sampai sejam lewat lah. Bukan sejam lewat, sejam lepas tu lah. Kita kena ambil kiri dekat sini. Kawasan yang di bawah ni banyak kampung lagi, which is nice lah. Inilah kedai dia tu. Dia beli rumah, aku tak sure. Aku tak sure ni mungkin rumah dia kot. Nah, nama kedai dia tu Warung Rumah Agam Onyang. Tak okey, tak okey. Okey, dah settle dah makan. Macam okey? Sedap, terbaik. Ini nasi goreng onyang, pisang goreng, nasi goreng onyang, green tea, yang ni mojito dengan laksa. Settle. Tangan ni. Sangat burung. Green tea. So kalau hampa nak mai sini, hampa boleh je Google Map, dia tulis kat sini Warung Rumah Agam Onyang. Selasa hingga Ahad, maksudnya Isnin cuti. Dia buka daripada 3 petang sampai 9 malam.
Total tadi aku makan tadi RM41. Okey lah. Banyak juga lah lauk. Okey, okey. Lepas kata hitam okey. Dia ingin tak panas lagi, memang dia akan jadi tu. So okey, jom kita pun dah makan pun dah siap dah. Sekarang jam dah pukul 5 petang. So jom kita bertolak balik. Overall makanan dia sedap lah. Soalnya kita mencarikan kelainan. Maksudnya dia punya suasana tu nampaklah vintage ataupun old school. Rumah tu aku rasa dah 100 tahun ada kot. Nak top up minyak dulu. Monyet. Jadi kena hati-hati sikit lah. Jangan monyet melintas. Migrate lah kot. Kilo kena sampai Taipei. Sudah turun balik. MG dia tak lepak lah. Wah, atas tu berkabut gila. Nampak atas tu. Kawasan tu ya. Jom aku nak pergi toilet dulu sat. Toilet.
Okay, memandangkan bateri pun tinggal tak banyak lagi. So okay, thank you so much guys for watching. See you guys on the next video. Okay, bye. Update sikit. Ni tadi yang i70 yang kita nampak tadi, cerita dekat atas ni tadi. Sebab dia towin. Accident.